2, 3. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam episod 2. Apa khabar semua? Baik? Alhamdulillah. Okey, hari ini saya Amai Kuan akan menyingkapkan isu yang sedang hangat dalam kalangan warga sekolah, iaitu isu buli. Mari kita saksikan. Di sini saya bersama dengan Pegawai Pendidikan Daerah iaitu Encik Mazlan. Pertama sekali terima kasih sebab sudi diwawancarai. Encik Mazlan, apakah cabaran yang dihadapi dalam menangani masalah buli di sekolah? Cabarannya sangat besar, tapi di pihak sekolah ni kita ingatkan kepada pengetua dan rusa, barisan GPK, guru disiplin agar kerap menasihati murid-murid di sekolah agar jangan terlibat dengan kes buli, selalu memantau perkembangan anak murid kita. Kalau di asrama tu, minta penilai asrama selalu buat rondaan, terutamanya lewat malam lah. Biasa malam-malam ni biasa ada kes buli. Kalau waktu PDPC ni biasanya kalau cikgu tiada dalam kelas, biasanya mereka akan bergaduh, pastikan kelas itu ada gurunya. Dan di peringkat PIBG, boleh wawarkan kepada ibu bapa penjaga tentang bahaya buli, terutamanya kalau anak-anak itu ada masalah. Di sini saya bersama dengan adik-adik comel daripada SKBP. Okey. Apa nama adik? Muhammad Asyad Danish. Adik? Ada Muslim. Okey, adik tahu tak apakah contoh-contoh buli? Boleh ceritakan? Pukul. Pukul. Okey, adik Adam? Mengejek. Okey, terima kasih sebab sudi diwawancarai. Terima kasih. Alhamdulillah, itulah sedikit sebanyak episod kali ini. Moga-moga kita dapat berjumpa di episod depan. Terima kasih.